hari ke-8 kami syuting telemovie Kasihnya Ibu. Hari terakhir kami. Scene pertama kami di kubur. Kononnya Halijah telah meninggal dunia. Jangan lupa saksikan telemovie Kasihnya Ibu malam ini di Astroria. Okey. Jom. Okey. Jargas. Okey, mari. Serai. Okey, kami dah habis kat sini. Satu scene je dekat kubur ni. So, sekarang kita move ke Rumah Seman di Langat. Kebun getah tu dah ada orang tengah bersihkan. Sembang punya sembang. Dia orang sebut nama syarikat Amir tu. Tak sayang kami dengan tanah kita. And action. Astagfirullahaladzim. Mira, ya Allah, kali balik. Mata dengar pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah mak tutup pintu depan, mau masuklah ibu ke dapur. Mira, ada berita baik nak beritahu dengan mak ni. Mira kan? Confirm, dia boleh tetap di office Mira sekarang. Iya ke? Alhamdulillah. Syukur. Wah nak mak. Ni dah 6 bulan kerja. Baru tetap. Nanti kan, bila Mira dah ada kerja sendiri, Mira nak bawa mak dengan Aiman kita pergi makan dekat hotel mewah je rumah. Abang ni dia sibuk ke mak? Mira pun dah 6 bulan lebih dekat TL pun tak jumpa lagi dia mak. Tak mak macam ni. Nanti kalau Mira ada jumpa abang ni, Mira minta dia call mak balik Kau tu janganlah sangat-sangat dengan abang tu. Boleh mak. Mak ni jangan cakap macam tu. Taklah. Mak Mira satu-satunya mak Mira tau. Tak kalah Mira nak buat macam tu kat mak. Jangan samakan Mira dengan abang Mi. Korang tak sama. Ya, mak tahu anak baik. Mak percaya Mira tak akan lupa. Mesti tak akan lupa. Okeylah mak, Mira nak masuk rehat dulu. Sarapan ni mak cepat dah sikit masak tu. Ya, cepat masak ni. Ambil tu tangannya. Scene kena kahwin paksa. Bukan pilihan dia. Awak Sial. Okay, flashback. Okay man, dia comeback flashback kan, dia track out Itu Abang Manan takbir roll. Alright. And action. Flash. Kau pergilah beratus kali sekalipun. Aku tak pernah hadap anak-anak kau.
Jangan kau pergi lah. Kau pergi. Berhenti! Berhenti! Kau jangan pisahkan kita. Kau jangan pisahkan. Mak. 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 Mak, tolong maafkan kami, Mak. Kau jangan pegang aku. Maaf kami. Allah dah balas kami, Mak. Tolong, Mak. Aku tak ada anak macam kau. Jangan macam tu, Mak. Mak, maafkan kami, Tak Mak. ada anak macam kau. Tolong kami, Mak. Kau pergi. Kau jangan masuk. Kau jangan masuk. Masuk. Pergi sana. Anak-anak, cucu mak hilang ayah dari kecil. Anak tak nak. Kering sikit. Ambil kering sikit. Tolonglah. Lagi perlu anak Kak Hana dengan anak mak. Terjaga mak. Kaki ni yang tendang, Mak. Mak pukul Mak. Mak tendang kaki Ami sampai kaki Ami hancur, Mak. Biarlah Ami potong kaki Ami. Asalkan Mak ampunkan Ami, Mak. Siksa sangat asap, Mak. Mak ampunkanlah Ami, Mak. Sebelum Ami mati. Ami merayu, Mak. Okey, nanti okey Daud bagi reaction. Alhamdulillah. Okey. Mama, maafkan kau. Mama, maafkan kami. Ya, alhamdulillah. Terus. Cek. Kamera. Link. Action. Mak. Mami dah minta apa dengan Mak? Mami dah tak nak berdosa dengan Mak.
Apa ni? Mira nak dengar sini. Mak cakap mak ampulkan Mira, Mak. Mira banyak sangat salah dengan Mak. Mira jahat dengan Mak. Mira tahu Mak mesti rindu Mira kan? Ni Mira dah balik dah, Mak. 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 Malam ni kenapa Mak tak bangun? Mak. Apa dengan mak? Mak? Mak bangun, mak. Mak bangun, mak. Okay, Mak. Amin. It's a wrap for Lisdawati sebagai Halijah. Amin. Scene last dia scene paling lah, Mak. Scene paling senang tau. Ada bunyi sikit tadi. Cuba lagi sekali lagi kan. Okey Kak, terima kasih Kak. Terima kasih sudi bekerja sama dengan kami. Amin. Minta maaf apabila lambat. And action. Saya Lisdawati sebagai Halijah. Jangan lupa saksikan telemovie Kasihnya Ibu Malam Raya di Astro Ria. And time. Okay. Hmm.